Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk yang lengkap. Fungsinya adalah sebagai penyambung idea supaya ayat yang dibina lebih lancar, menarik dan tidak berulang-ulang ketika dibaca. Contoh kata hubung yang paling asas dan sering digunakan oleh murid ialah dan, atau, tetapi, sambil, dan, kerana. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua perkara yang sama atau setara dalam satu ayat yang harmoni. Kata hubung atau pula digunakan untuk menunjukkan pilihan antara dua perkara seperti memilih antara apel atau oren. Kita menggunakan tetapi untuk menunjukkan unsur pertentangan atau perbezaan antara dua maklumat yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Kata hubung kerana berfungsi untuk menerangkan sebab atau alasan bagi sesuatu perbuatan atau kejadian yang berlaku. Sambil digunakan apabila kita melakukan dua perbuatan secara serentak, contohnya menyanyi sambil menari dengan penuh kegembiraan. Penggunaan kata hubung yang betul sangat penting untuk memastikan struktur ayat menjadi lebih kemas dan maksudnya mudah difahami. Kesimpulannya, kata hubung ialah gam yang menyatukan perkataan dan ayat supaya penceritaan kita menjadi lebih tersusun dan menarik.